Tadi dah bersenam kan? Dah. Okay, hari ni kita akan belajar bola sepak kemahiran tendangan. Okey, hari ni kita belajar dua tendangan. Tendangan lirik dengan tendangan lambung. Okey, mula-mula cikgu akan tunjukkan demonstrasi dulu sebelum kita bermain. Okey, tadi cikgu dah buat demonstrasi. Kali ni cikgu nak korang pula main dalam kumpulan bertiga, iaitu ada pemain A, pemain B dengan penjaga gol. Jadi cikgu nak korang bahagikan 3 orang satu kumpulan. Okey, awak jadi Messi. Okey, untuk latihan tendangan lirik yang pertama, cikgu nak pemain A, pemain B dengan penjaga gol. Pemain A akan duduk jarak dia 15 meter daripada pemain B. Jadi pemain A akan tendang kepada pemain B dengan tendangan lirik dan pemain B akan masukkan dalam gol dengan tendangan lirik juga. Faham? Faham. Yang kedua, latihan tendangan lambung. Pemain yang sama cuma menggunakan tendangan lambung. Faham? Faham. Tadi dah belajar kan? Dah. Okey. Kumpulan yang sama, tapi permainan dia adalah kumpulan yang dapat menjaringkan gol dengan mata tertentu akan dapat gol. Faham tak? Jadi siapa yang dapat gol tendangan lirik dapat 1 mata, siapa dapat tendangan dengan tendangan lambung dapat 2 mata. Kita akan lawan antara kumpulan Sofi dengan kumpulan Alia. Kelas kita untuk hari ini. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita akan cooling down.